Ingatkan ini bank betul-betul bank lah, rupanya ni tandas lah. Memang betul-betul bank kan, untuk orang pergi hantar deposit, hantar pelaburan. Simpan dalam tu. Aduh. Anjing. Mai, makan carrot mai. Hello. Gentle. Selamat tengah hari geng. Kami sekarang baru gerak daripada Mariba. Stay dekat Ringer Rest RV Park. Turun daripada Cape York hari tu. Stay kat situ selama seminggu juga lah. Okay, menarik tempat tu sebab murah satu, $10 semalam. Lepas tu ada kuda, ada pocik dan pedal tu, sample orang dia membel tu. Kat Mariba tu sempat lah repair kereta sikit, tukar transmission cooler yang besar sikit. Lepas tu bateri pula mati, cun-cun lah. Habis Cape York trip, bateri mati. Elok lah. Sampai kat Mariba tu ada Redco, tukar bateri. Lepas tu ada lagi repair sedikit sebanyak lah, macam buat wiring sikit kat kereta ni. Okay lah, trip Cape York itu kami buat tak ada masalah besar sangat lah. Masalah sikit-sikit je, semua boleh di repair sendiri. Alhamdulillah lah, tak ada major problem. Kami sekarang ni dah start the main journey kami untuk Mahala ke Darwin. Kami ikut laluan The Savannah Ways. Ke Darwin ni banyak kan spot-spot menarik dia. Besok kami akan pergi check it out Enoch Hot Spring. Cantik kat tempat tu. Lagi mandi air panas. Sampai lagi dekat Archer Creek. Archer Creek ke Archer River dah campground ni. Ramai orang stay belatan lah. Tapi kalau stay belatan ni tak dekat dengan sungai lah. Sejuk lah. Alah, rindu lah dekat Cape York lah. Cape York best lah. Air setiap air boleh berendam lah. Sejuk sikit kan, tak berendam kot. Selamat pagi geng. Kami sampai dekat Enoch Hot Spring ni. Jom kita check it out jap. Tak silap, tak pasti free kena bayar. Jadi kita tengok lagi. Tak ada sembang dengan reception. Dia kata kalau nak masuk dalam kena bayar seorang $10 dewasa. Kanak-kanak free. Tapi dalam tu ada swimming pool untuk nak mandi. Tapi kalau nak free, kita boleh check it out dekat tepi ni je. Tepi creek, sungai tepi ni memang ada natural hot spring. Untuk culuk-culuk kaki boleh lah. Oh, Nani dapat apa tu? Dekat jalan kaki, kami parking kat atas tu. Turun creek ni, bawah jambatan ni. Ini air panas dia. Pasal dia suam. Oh, sedap. Tapi untuk Nani panas ni. Macam sedap lah, tapi dia panas. Cuaca pun panas, tak best lah. Kalau cuaca sejuk best lah. So yang depan-depan yang betul-betul hijau tu panas betul. Ini panas juga. Yang belah bawah pokok ni lah, laluan air ni dia sedap sikit. Dia suam. Menarik lah, dia macam sungai tapi ada keluar air panas. Spot air panas keluar. Ni spot air panas, spot air panas. Tapi air sungai masih mengalir lah, air sejuk kan. Tu ramai orang mandi sana tu sebab anas tu sedap lah. Antara sungai dengan air panas mengalir, dia suam-suam sedap lah. Sampai lagi dekat Mount Surprise ni. Kita check it out jap kawasan ni. Jalan. Seronok kecil ni. Berapa lama tak jumpa playground? Sebulan? Kan kita belah Cape York ada playground. Kat Cowen tu ada playground kita berhenti set lepak yang on the way naik tu. Ni boleh jumpa playground balik. Happy dia, berlari-lari.
Kalau kan ada train sini tau. Tapi train tu keluar kot sebab ada baca dia kata train tu dia buat tour 2 jam tau. Dia dari sini dia balik ke mana tak tahu 2 jam. Lepas tu penumpang-penumpang semua yang dah train 2 jam tu kena balik sini naik bas. Oh, dia datang hari Khamis pukul 12. Menghala ke Force, menghala ke West. Tak ada rezeki lah tengok train ni. Kalau dapat tengok train tu menarik. Oh, unik ke train ni? Lepas mau surprise tadi, ini highway utama tau, National Highway 1. Daripada double lane jadi 1 lane lah sekarang. So kalau ada kereta mai depan, lori mai ke depan, kena ke tepi lah. Kita sampai campsite kita untuk malam ni. Kena naik bukit sikit tau. Dekat atas bukit ni katanya dia punya campsite depan dua, dapat 360 view lah. Tengok tu dia bukit. 4 drive sikit lah. Sampai geng. Baik view dia. Tak ada orang pula tu. Itu yang best tu. Bukit ini kita yang punya. Kosong, tak ada orang. Sempit lah. Harap tak ada orang main menyebut orang lah ni. Kalau main menyempit, sempit sikit lah. Padu lah view dia geng. Angin kuat sikit lah. Selamat pagi geng. Jangan kami dah start gerak ni daripada campsite ni. Sekarang nak turun bukit ni jap. Selamat datang ke Pulau Pinang, Georgetown. Sampai dah Penang geng. Wah, Laut Pinang kering geng. Sungai kering. Yeah, sampai dah Penang. Dan sampai lagi dekat Forces? Apa? Forces? Ha? Apa tu nama tempat ni? Bunyi dia macam Forces. Jom kita check it out jom. Ni ada nak kita mainan. Taman ada kereta api. Awak suka train ke? Suka betul naik kereta api dia ni. Menarik juga dapat naik kereta api kan. Kereta api lama tu. Ni buat cucu ke? Ni buat apa tu? Naik kereta api. Menarik ke ada punya ni. Sistem dulu-dulu kan. Ni lampu style macam lampu dalam rumah. Lampu rumah lama-lama dalam kampung kan.
Tahun 1939. Oh, lama. Apa nak pergi mana? Nak pergi Darwin ke? Bye, Daddy. Bye bye. Jumpa kat Darwin nanti lah. Bye bye. Anak-anak sampel jom. Kita pergi Darwin jom. Betul. Oh, dia guna kereta ni untuk ni lah. Orang kereta station Kandang Lembu kat kawasan ni. Jangan kita tengok dia punya penjara lama. Kecil lengkap ni. Boleh tengok 2 orang 3 orang. Help me. There you go. Help me. Dia punya ni pakai mesh je. Tengok dia punya fixing pakai skru tau. So orang dulu mana ada impact driver nak buka skru ni, so dia tak boleh lari keluar. Ni stesen kereta api dia. So kereta api dari sini pergi ke Mount Surprise yang kami pergi semalam tu. Daripada Mount Surprise tu dia akan menghala ke Cairns tau. So setiap minggu dia orang ada buat trip dalam seminggu tu kan. Dia on the way ke sini. Lepas tu dia patah balik ke Cairns. Dia orang buat tour lah. Jom kita sama perjalanan. Inilah dia Georgetown Roadhouse. Minyak yang termurah kat sini lah. Main belah sini kan, ini minyak yang termurah. Dia 1.9 kalau tak silap. Yang lain semua 2.1, 2.2. Menarik lah sini, banyak benda-benda lama kan. Ada kereta api depan tu. Ada bank. Ini sistem winching ni. Dia untuk turunkan orang dalam lubang, tak pun buat turunkan bucket dalam lubang, naik lubang. Ini barang-barang mining ni. Katanya ramai orang mati bila nak turun naik tu. Sebab biasalah kadang winch turun terlampau laju. Paket ni lah, bawa turun naik orang, bawa turun naik barang. Sistem dia pakai sistem warp. Menarik lah, zaman dulu punya teknologi kan. Seperti Yusha Bank ni, yap. Wih, botol ni boleh buka lah? Kalau buka kau lama ni. Dia bersih. Ingatkan ini bank betul-betul bank lah. Rupanya ni tandas lah. Tapi mungkin dulu bank kot. Memang betul-betul bank kan. Untuk orang pergi hantar deposit, hantar pelaburan. Simpan dalam tu. Aduh, ngaret tuan. Bunga. Bagi dia makan. Macam kapas. On. Memang pokok kapas apa? Dia macam pokok petai kan? Tengok dia punya buah dia macam buah petai. Ni macam kereta api ni, tapi dia sistem engine, dia power engine untuk tarik barang-barang lah. Memang bagusnya sistem ni boleh ditarik oleh kuda juga tau. Diorang boleh ikat kuda kat depan ni, so kuda bersupport lah depan juga untuk bantuan. Ni flywheel ni, dia pakai sistem timing bell lah. Bell kan, dia pusing, ini pusing juga. Lepas tu yang bagusnya, dia boleh cabut dua, mudah untuk nak transport lah. Ni sistem diorang nak basuh barang-barang ni lah, barang-barang yang diorang jumpa kan, macam emas ke, silver ke, tin ke diorang cari. Ini sistem basuhan dia, dia pump air dalam tu untuk basuh. Jom kita pergi check out rumah belakang tu. Belakang tu ada rumah-rumah yang diorang refurbish, jadi baru balik. Jom. Ini bangunan-bangunan dia.
Dulu katanya tahun 1911 diorang start pasang bangunan-bangunan besar ni. Sebelum tahun 1907 orang kecil-kecil je. Lepas tu dah semakin famous dengan cari emas kan, orang tambah lagi besar lah. Campur lah orang Aboriginal dengan orang Mat Saleh. Sampai lagi dekat Black Bull Railway ni, dia tempat bersejarah ni. Dulu punya stesen kereta api. Tu ada tangki air atas tu. Tapi tu Syayak ada apa dalam ni. Assalamualaikum. Lantai dia kayu lah. Goyang-goyang lantai dia. Kau cuma makan pun lama-lama lah. Lantai dia kan, pijak keong. Dengan terjekalih ke bawah sudah. Risau lah tu. Stesen kereta api lama. Train station. Wow. Hati tu. Kereta api. Apa tu? Pancar air lama ni. Ni kalau tak ada orang kat sini, kita panjat ni tengok ada apa atas tu. Berendam ke apa kan. Besi dulu solid tu. Luar karat tapi masih solid. Jaga-jaga cucu. Jaga-jaga. Jangan ni kita jom. Nak main dalam lagi ke? Juga betul dia main dalam ni. Dia suka tempat lantai dia ni, lantai dia lembek sikit kan. Where are you? I see you. Where are you? I see you. Where are you? I see you. Kalau kamar. Di mana? Jom. Jalan kita. Sama jalan jom. Let's go. Alhamdulillah selamat sampai Normanton. Selamat petang geng. Sampai dekat campsite yang tepi sungai ni, dekat Normanton ni. Cantik campsite dia. Sekarang tengah sunset sekarang, tapi kita busy nak ni lah,
nak kena siapkan sikit kereta. Hari tu ada pasang yang transmission cooler tu kan, bracket bawah tu lebih kurang kita pasang. Lepas tu kita dah beli besi baru yang kuat sikit lah. Bracket bawah untuk yang ni, trans cooler ni, ada bracket L kat bawah tu kan. Lepas tu nak custom bracket untuk muffler yang itu kat biok tu patah habis, nak kena buat baru ni. Yang untuk muffler tu nak mereka buat something yang bila nak masuk track 4 wheel drive boleh cabut buang. Sebab ya berapa kali ada damage. Kita pula kerap masuk 4 wheel drive. Tengok sunset sekarang, dah tenggelam lah, tak ada cantik kat tadi. Malam ni kerja sampai malam lah. Esok katanya dekat town sebelah Karumba diorang ada buat festival katanya. Lebih kurang 45 minit driving dari sini. Kita akan tinggal driving ke sini tepi ni. Lepas kita buat kereta je pergi. Ni lagi misi kita geng. Bracket L bracket ni kan, ada dua. Nak ganti bracket ni, bracket L kecil ni. Sekarang ni function dia untuk tak mau bagi goyang ni lah, tak hapuk berat. So yang kita tukar yang besar sikit bagi saput berat. Sebab lebih kurang seminggu dari sekarang ni kami akan laluan daripada Hellgate Roadhouse nak ke Burulula. Dalam tu selama 150 km ke 300 km, tak ingat lah. Jalan tu memang barai. Barai dia maksudnya Cape York akan pergi yang barai tu kan. Cape York tu macam highway, jalan ni lagi barai. So nak kena siapkan bracket ni. Kalau tak patah tu, uish tak syok. Hey Daddy. Kita duduk busy mereka kita ni, duduk custom bracket ni kecil ni, nak tolong repair kereta kak. Busy dah, tak apalah, bagi dia main. Syah geng, nak kata perfect job tu taklah. Cukuplah untuk function dia kan. Bracket untuk pegang bawah, dia support berat sikit. Lepas tu dia tak goyang-goyang lah. Ini solid lah ni. Tak sebelum ni yang L yang kecil tu kan, tarik ni boleh tergoyang tak. Bosor boleh. So, tanya kami sekarang ni on the way ke Karumba. Kami masih stay dekat campsite yang tepi sungai dekat Normanton tu. Tinggal caravan situ. Keluar pergi check out Karumba jap. Campsite kami tu nak ke sini lebih kurang 40 minit driving. Dan plannya nak pergi sunset kat sini. Sini macam banyak kawasan perikanan lah. Banyak boat-boat tau, kilang-kilang boat. Lepas tu geng-geng rumah, geng-geng lokal sini pun boleh kata setiap sebiji rumah tu ada boat lah. Dan dia ajak pergi main playground pula. Dia minta dia bangun tidur. Daddy, playground please. Betul lah ada playground pula sini kan. Ada swimming pool kan tau, tapi macam tutup je. Ada laluan dia panggil Heritage Walk. Heritage Walk kan, dari sini ke sini. Sekarang ni kami kat sini. Ingat lagi kot, bagi Nani main playground jap. Lepas tu kita pergi driving ke belahana pula. Check out kawasan ni. Special sikit playground dia. Tengok ni, dia punya sliding dia tengok, tinggi tak tinggi. Parah lutut tu. Ni kalau budak tak pasang jatuh berdebuk ni. Okay, are you ready? Oh, saya baik dia pelan. Sekarang kami malah ke Karumba Point sebelah, macam street sebelah, town sebelah. Dekat je dalam 5 minit drive. Kelang kabut geng tengok sunset. Cun-cun sampai. Kan ambil gambar sini kat burung ni, tapi ramai pula orang ambil gambar. Tak apalah. Next time trip 2 tahun kemudian mai balik. Jom geng, nak start driving balik rumah ni. Okay, cantik tempat ni. Busy kat rupanya, ingatkan kerik-kerik. Busy kat lah. Mungkin hari weekend kot. Orang lepak bar ni, orang lepak di pantai. Jom kita.
Jangan sampai dekat ni Big Crocs ni. Tengok nak dengan Nani ni kan, betapa besar tak besarnya. Wah, sana. Boleh buat telak eh. Unik